Bahagian pelajar yang belajar di Mesir kerap kali pergi ke kubur Saidina Husin dengan meminta pelbagai permintaan. Tapi sahabat-sahabat, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan. Sebaiknya kita ajar masyarakat untuk meminta kepada Allah, bukan meminta kepada syekh yang telah meninggal dunia, meminta kepada orang yang telah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin. Episod kali ini adalah lanjutan dari ceramah saya tentang orang mati itu hidup di alam kubur. Inilah mukadimah-mukadimah yang perlu difahami oleh seseorang Muslim agar tidak terjebak dengan golongan yang anti amalan mulia ziarah kubur, tawassul, istighasah dan tabarruk. Sila ikuti perbahasan saya dari awal supaya jelas kenapa salafus soleh melakukan amalan-amalan tersebut. Dalam episod ini pun saya belum masuk perbahasan dalil keharusan istighasah dengan para nabi dan para wali. Masih ada mukadimah-mukadimah yang perlu dijelaskan lagi. Kali ini kita sambung dari episod pertama, perbahasan orang mati itu hidup di alam kubur supaya tidak timbul isu minta hajat atau istighasah atau tawassul dengan orang mati atau dengan mayat. Bahkan para nabi, siddiqin dan syuhada itu hidup dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, tulisan Imam Fakhrul Razi, wa ta'zib masyrutun bil hayat, dan penyiksaan alam kubur hendaklah dengan syarat kehidupan. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari bab memohon perlindungan dari siksa kubur, riwayat daripada Abu Ayyub yang berkata Nabi SAW keluar sedangkan matahari telah terbenam. Lalu baginda mendengar suara, baginda pun bersabda, Yahudu tu'adzabu fi kuburihim. Orang-orang Yahudi sedang diseksa dalam kuburnya. Hadis ini juga menunjukkan orang yang mati itu tidak mati, bahkan hidup di alam kubur. Nabi mendengar suara orang yang diazab. Malah ada hadis yang menyatakan manusia juga mendengar orang mengaji Quran di alam kubur. Hadis ini dari kitab Al-Khasa'is Al-Kubra, jilid pertama, muka surat 548. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti menulis, wa akhrajat Tirmizi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu wal Baihaqi an Ibn Abbas qala. At-Tirmizi meriwayatkan dan menilaikannya hasan, Al-Hakim menilainya sahih. Demikian juga Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa beliau berkata, daraba ba'du ashabin nabi khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahtibu annahu qabrun fa idza fihi insanun yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha fa atan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarahu fa qala Rasulullah hiyal mani'atu hiyal munjiyatu. Sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendirikan kemahnya di atas sebuah kubur, sedangkan dia tidak menyangka itu adalah kubur. Tiba-tiba di dalamnya ada seorang laki-laki membaca surah Al-Mulk sehingga selesai. Lalu beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda. Maka Rasulullah bersabda, itulah yang mencegah al-mani'ah, itulah yang menyelamatkannya, al-munjiyah. Jadi rajin-rajinlah membaca surah Al-Mulk ya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pendek kata, semua hadis tentang azab kubur dan sebagainya adalah dalil bahawa orang mati itu hidup di alam kubur. Berkenaan Nabi Allah Musa alaihi salam dalam peristiwa Isra' Mi'raj, tersebutlah riwayat dalam kitab Sahih Muslim jilid keempat muka surat 242. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maratu ala Musa wa huwa yusalli fi qabrihi. Maksudnya, aku pernah melintas kubur Nabi Musa ketika baginda Musa sedang mendirikan sembahyang di dalam kuburnya. Jelas bahawa nabi-nabi itu hidup dalam makam mereka. Banyak lagi riwayat lain yang boleh dikatakan mutawatir sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi li Fatawi jilid kedua muka surat 147. Al-Hafiz Jalaluddin menulis hadis Nabi Musa mendirikan sembahyang di dalam kubur. Beliau menjelaskan hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi wa huwa wasairil anbiya'i ma'lumatun 'indana 'ilman qat'iyyan lima qama 'indana min al-adillati fi dzalika wa tawatarat bihi al-akhbar. Hidupnya Nabi Muhammad
SAW di dalam kuburnya. Begitu juga para nabi yang lain adalah perkara yang diketahui di sisi kami dengan ilmu yang diputuskan berdasarkan dalil-dalil yang teguh. Dalam hal itu, kabar-kabar yang mencapai tahap mutawatir. Waqad allafa al-Baihaqi juz'an fi hayatil anbiya'i fi quburihim. Al-Baihaqi bahkan telah mengarang sebuah risalah khusus tentang kehidupan para nabi di dalam kubur mereka. Banyak lagi ulama Ahlus Sunnah menceritakan para nabi itu hidup dalam kubur mereka. InsyaAllah maklumat ini membantu kita semua, tuan-tuan sekalian sidang penonton, memahami isu istighasah, tabarruk, ziarah kubur dan tawassul. Dalam kitab Faid Al-Qadir, jilid yang ketiga muka surat 184, tersebutlah riwayat Al-Anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi hidup di dalam kubur mereka dan mereka mendirikan sembahyang. Wahuwa hadisun sahihun. Hadis ini sahih. Ulama Ahlus Sunnah juga membahaskan hadis Nabi menjawab salam di dalam kubur. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi surat 151, pengarangnya menulis hadis dan menghuraikannya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ala ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada yang memberikan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan jiwaku kepadaku agar aku dapat membalas salamnya. Yu'khadhu min hadzal hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayyun 'ala ad-dawam. Daripada hadis ini dapatlah difahami bahawa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidup secara berterusan. Setiap kali kita memberikan salam dalam sembahyang, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Nabi menjawab salam kita itu. Perbahasan lain yang termasuk dalam topik ini juga ialah orang yang mati mendengar ucapan orang yang hidup. InsyaAllah dalam pertemuan bila-bila pun kita boleh bahaskan kelak. Cuma yang menjadi prioriti bagi saya ialah perbahasan istighasah, iaitu memohon bantuan dengan para nabi dan wali-wali Allah. Jadi kesimpulannya saudara-saudara sekalian, dalil-dalil sahih dan penjelasan ulama Ahlus Sunnah menunjukkan bahawa orang mati, khususnya para nabi, siddiqin dan syuhada, hidup dalam alam barzakh, dalam alam kubur dengan kehidupan yang sesuai dengan alam tersebut. Riwayat tentang azab, nikmat kubur, bacaan surah Al-Mulk sebagai Al-Mani'ah dan Al-Munjiyah. Nabi Musa AS yang diriwayatkan mendirikan sembahyang dalam kuburnya ketika peristiwa Isra' Mi'raj, serta hadis Nabi SAW membalas salam semua orang. Ini meneguhkan hakikat bahawa orang mati itu hidup. Oleh itu, ziarah kubur, tawassul, istighasah dan tabarruk tidak boleh ditolak mentah-mentah. Ia mesti dinilai dengan disiplin dalil, bukan sentimen. Pokok-pokok natijahnya ialah kehidupan barzakh adalah realiti yang diakui nas dan huraian para ulama. Ini bukan rekaan. Amalan ziarah kubur, membaca surah Al-Mulk dan amalan-amalan lain yang berkaitan dengannya adalah sunnah bermanfaat yang diisyaratkan oleh hadis. Para Nabi alaihimussalatu wassalam hidup dalam kubur mereka dan mendirikan solat. Hadis tentang itu juga mencapai darjat yang kuat. Demikianlah hadis salam kepada Nabi SAW menunjukkan kesinambungan hayat baginda dan keistimewaan baginda membalas salam. Isu tawasul dan istighasah juga perlu dibahas dalam bab dalil dan kaifiat yang benar. Bukan dikaburkan dengan label minta pada mayat. Akhirnya amalkan yang sahih, jauhi yang syubhah, beradablah dalam khilaf. Semoga Allah meneguhkan kita pada kebenaran, melindungi kita daripada azab kubur, serta mengurniakan kita husnul khatimah. Sampai bertemu lagi dalam episod akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.